Kaya dengan emas. Kita selalu dengar perkataan ni oleh ramai orang. Tapi hakikatnya kita tahu tak bagaimana untuk kaya dengan emas dengan cara yang betul, menggunakan teknik yang betul. Jadi buat tuan-puan yang nak tahu, boleh tonton sampai habis. Saya akan sharekan kepada anda bagaimana untuk kita kaya dengan emas pada tahun 2026. Yang pertama tuan-puan, maksud kaya dengan emas ni merujuk kepada satu formula, iaitu kaya sama dengan ada tabungan, ada simpanan dan hutang yang berkurangan. Pertama, ada simpanan. Bermaksud pada hari ini bila mana kita mula menyimpan emas tuan-puan, tabungan kita bertambah baik. Kita dah ada mula emergency saving 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Bila mana kita dah ada mula tabungan, kita akan mula ada harta. Iaitu harta ini tuan-puan bermaksud perkara yang mendatangkan hasil ataupun income kepada kita. Seperti royalty, ataupun kita ada property yang kita buat sewa, ataupun tanah yang mendatangkan hasil. Dan yang ketiga adalah hutang semakin berkurangan. Bagaimana? Melalui daripada simpanan kita, melalui daripada harta kita, kita gunakan untuk tutup hutang satu persatu, semakin lama semakin berkurangan. Tetapi apa cerita di sebalik maksud kaya dengan emas ni? Nak tahu? Stay tune untuk episod yang akan datang. Nah, saya bantu anda mulakan simpanan emas. Tekan link di bio, saya bantu anda sebaiknya.